Kecoh dalam minggu ni, ramai masyarakat yang ambil peluang untuk keluarkan simpanan mereka yang berpuluh ataupun beratus ribu ringgit dalam sebuah bank kerana hilang lagi kepercayaan terhadap sebuah bank tersebut. Apabila nampak tanda-tanda hilang kepercayaan terhadap sebuah bank tersebut, masyarakat yang kurang selesa dengan tindakan ataupun polisi baru sebuah bank tersebut ambil peluang untuk selamatkan duit mereka, keluarkan ke dalam bentuk cash. Jadi, apa yang kita boleh simpulkan bahawa duit kita dalam bank bukan dalam kawalan kita sendiri. Apa yang ada dalam bank adalah kawalan bank. Walaupun pada hakikatnya duit kita yang kita simpan dekat bank, kita berikan kepada bank untuk amanah, untuk menjaga kewangan kita. Berbeza dengan emas, apabila emas berada dalam tangan kita, kekayaan ini berada dalam kawalan kita sendiri. Emas tidak bergantung dengan apa-apa aset kewangan yang lain untuk pastikan ia bernilai. Nilai emas bergantung kepada berat dan ketulinan emas itu sendiri. Semoga manfaat. Teruskan follow saya.